Kita semua tahu kan, dekat mana-mana sekolah pun, mesti ada satu cabaran besar yang sama, aktiviti co-curriculum. Macam mana kita nak buat pelajar betul-betul bersemangat nak sertai, bukan setakat datang sebab terpaksa. Ini masalah yang hampir semua guru hadapi. Jadi, persoalan utamanya mudah je. Tapi jawapannya, bukan main susah. Macam mana kita nak motivasikan mereka yang nampaknya langsung tak ada motivasi? Inilah cabaran sebenar yang kita nak rungkai hari ni. Jom kita fahamkan dulu apa sebenarnya akar umbi masalah ni. Okey, cuba kita bayangkan situasi ni. Hari co-curriculum sedang berlangsung. Tapi bila kita pandang sekeliling, kita nampak ramai pelajar yang macam kosong. Ada yang menguap, ada yang termenung jauh, fizikalnya mereka ada di situ, tapi fikiran dan semangat mereka entah melayang ke mana. Dan ini bukan sekadar rasa bosan tau. Isu dia sebenarnya lebih dalam. Ia tentang tiadanya dorongan dari dalam diri. Pelajar datang, ya, tapi sekadar untuk tandakan kehadiran. Mereka ada di situ, tapi tak ada rasa teruja atau semangat nak buat yang terbaik. Nah, dan inilah dia, mungkin punca terbesar sekali. Pelajar-pelajar ni tak nampak langsung kemajuan mereka. Mereka tak tahu berapa markah mereka, macam mana prestasi mereka, atau kat mana kedudukan mereka kalau nak dibandingkan dengan kawan-kawan. Cuba bayangkan, main game tapi tak ada scoreboard. Syok ke? Mesti tak kan? Dari mana nak datang semangat untuk menang tu? Jadi, bila kita gabungkan ketiga-tiga masalah ni, kurang minat, tak tahu progres dan motivasi yang rendah, ia mewujudkan satu kitaran negatif. Satu loop yang sangat susah nak dipecahkan. Inilah yang kita panggil jurang motivasi. Tapi, dalam setiap masalah, pasti ada jalan penyelesaiannya. Ada sekumpulan 6 orang guru yang tak duduk diam. Mereka tampil dengan satu jawapan yang sangat moden dan digital. Jom kita kenali inovasi mereka. Memperkenalkan CocoScore 360. Apa benda sebenarnya CocoScore 360 ni? Secara ringkas, ia adalah satu sistem papan skor digital. Tujuannya untuk jak prestasi co-curriculum pelajar secara real time. Dan yang paling penting, ia mengubah aktiviti co-curriculum yang biasa-biasa ni menjadi satu pengalaman yang sangat menyeronokkan, macam kita tengah main game. Sekarang, jom kita bedah siasat rahsia di sebalik sistem ni. Macam mana ia berjaya hidupkan semula semangat yang dah lama hilang tu. Jawapannya terletak pada satu perkataan yang sangat powerful hari ini, gamifikasi. Okey, bayangkan anda seorang pelajar. Proses dia senang sangat. Anda cuma perlu scan kod QR, boom! Terus anda nampak dashboard digital anda, lengkap dengan markah dan lencana. Setiap kali anda sertai aktiviti, anda kumpul mata dan lencana baru. Dan bahagian paling best, anda boleh tengok kedudukan anda dalam carta pendahulu, cuba potong kawan-kawan. Seronok kan? Jadi, inilah elemen-elemen penting yang menghidupkan sistem ni. Ada kemaskini markah serta-merta, ada lencana digital sebagai ganjaran dan ada interface yang interaktif. Tapi daripada semua ni, ada satu ciri yang betul-betul menjadi game changer, iaitu leaderboard awam. Inilah dia, kesan papan pendahulu atau the leaderboard effect. Ini bukan main-main tau. Ia satu prinsip psikologi yang sangat berkesan. Apabila kita nampak kedudukan kita dipaparkan secara terbuka, ia secara semula jadi akan mencetuskan semangat persaingan yang sihat dalam diri kita. Tiba-tiba, kita bukan saja nak buat yang terbaik, kita nak jadi lebih baik daripada semalam. Aktiviti biasa terus bertukar jadi satu cabaran peribadi yang mengujakkan. Okey, kita dah banyak cakap pasal teori, tapi apa hasilnya di dunia nyata? Jom kita tengok sendiri transformasi yang berlaku dari sikap tak peduli kepada tindakan yang penuh semangat. Perbezaan dia, macam langit dengan bumi. Pelajar yang dulunya pasif, kini jadi proaktif dan bersemangat. Yang dulu nampak bosan, sekarang teruja dan saling bersaing. Mereka bukan main tak sabar lagi, nak semak markah dan tengok siapa yang mendahului carta. Keseluruhannya, suasana sekolah jadi jauh lebih positif dan bertenaga. Para pelajar jadi lebih aktif, lebih teruja dan betul-betul terlibat dalam setiap aktiviti. Dan yang paling penting, senyuman di wajah guru-guru tu, rasanya itu dah menceritakan segalanya kan? Keseluruhan inovasi yang hebat ni boleh diringkaskan dengan sempurna melalui slogan mereka, CocoScore 360, ubah cara, ubah sikap. Ia bukan setakat mengubah sistem, tapi ia berjaya mengubah mentaliti dan sikap pelajar.
Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk anda renungkan. Cuba fikirkan, kalaulah kemajuan anda dalam apa jua bidang, tak kisahlah kerja, belajar atau hobi, dijadikan sebuah permainan lengkap dengan markah, lencana dan papan pendahulu, agak-agaknya adakah anda akan bermain dengan cara yang berbeza? Fikir-fikirkan. Saya Cikgu Intan Syakina, JPK Pentadbiran dari Sekolah Kebangsaan Seri Bandar. Saya Cikgu Hajah Suryani binti Haji Saleh, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Jementah. Saya Muhammad Nazmi bin Jaafar, Guru Cemerlang Bahasa Arab SK Demang Taha. Saya Cikgu Nur Azalina binti Abdul Razak, Guru Cemerlang Reka Cipta SMK Seri Mahkota. Saya Cikgu Nurisa, Ketua Unit Perakaunan Tingkatan 6 SMK Tinggi Melaka. Dan akhir sekali, saya Cikgu Nurdiana binti Abdullah, Ketua Penelitian Sains dari